تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan sekalian, diberikan ahli jawatan puasa surau Tarbiyatul Quraniyah Parit 23. Seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan iman dan Islam. Kabari Lucen Lucen bahasa jauh apa? Jauh halus. Yang tadi mula kasar tu, ini halus. Banjar saya lupa. Wagas. Wagas tu halus. Kasarnya apa khabar? Okey, apa khabar? Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, moga semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan diberi kesihatan dan keazaman untuk menuntut ilmu Allah Ta'ala, yang mana berwasilahkan kita sama-sama berkongsi pada malam ni, tuan-tuan. Baik, lama tak jumpa, tuan-tuan. Kita stop bulan Ramadan, kita berhenti bulan Syawal, dan ni masuk bulan Zulqa'dah. Bulan orang tengah sibuk nak pergi haji. Ada yang pergi haji kampung sini? Ada. Ada yang dah, ada yang akan, ada yang belum, ada yang insya-Allah. Baik. Ala kulli hal, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, walaupun begitu, kita doa semoga Allah Ta'ala memberikan kita ruang dan peluang sebelum matinya kita untuk kita bersama-sama pergi menunaikan haji, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, bagaimana biasanya minggu yang pertama pengajian saya, minggu pertama dan minggu keempat. Minggu pertama kita membicarakan berkaitan dengan sembahyang, minggu keempat kita membicarakan berkaitan dengan tauhid, ahli sunnah wal jamaah. Jadi minggu pertama 7 hari bulan 5. Dah bulan 5 ya, tuan-tuan, sekejap je. Baru rasanya ustaz macam baru semalam bulan 1. Rasanya bulan 1 itu hari saya punya janggut ni tak ada uban lagi. Ni bulan 5 dah banyak ubannya. Rambut jangan tanyalah ustaz. Rambut dah banyak. Baik, begitulah masa yang kita sebut akhir zaman ini, masa semakin laju, semakin pantas akhir zaman. Tapi selari dengan pantasnya masa, lajunya masa, laju tak pula ibadah kita. Yang tu kena tanya. Laju tak pula ibadah kita, tuan-tuan. Kita kalau pergi shopping. Tuan-tuan kalau pergi pasar, tuan-tuan suka beli apa? Bukan tuan-tuan suka beli apa? Tuan-tuan beli satu barang ke banyak barang? Banyak, betul? Jarang orang pergi pasar, ustaz saya nak beli satu barang je, jarang. Lagi-lagi orang perempuan. Abangnya nak pergi pasar jap nak beli bawang dia. Sampai ke pasar, bukan bawang je, tokek bawang sekali bawa balik. Gurau, tuan-tuan. Bawang putih, bawang merah, halia apa semua. Sushi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lidah kita orang kampung ni dah jadi lidah bandar. Tengok kat Semampak ada jual sushi. Kalau tanya ni siapa je tak pernah makan, mesti ada. Tak ada siapa mengaku, semua pernah makan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita perkara dunia pun kita nak banyak, maka perkara akhirat lebih-lebih lagi.
Sebab tu kalau kita pergi mana-mana, kita kalau beli barang, kalau ada tawaran beli satu dapat dua, beli satu dapat 5, beli satu dapat 10, rebut tak peluang tu? Ustaz, saya beli motor Y suku, beli satu dapat 2 Y suku. Tapi spare part je lah. Kita mesti akan angkut punya, sebab itu tawaran dunia yang kita rasa menguntungkan kita. Tuan-tuan jangan lupa, bila tawaran dunia pun kita suka, tawaran akhirat yang Allah Ta'ala nak ganjarkan kepada kita, lebih lagi sepatutnya kita suka, lebih lagi sepatutnya kita rebut. Sebab tu ada satu ketika Rasulullah tanya kepada para sahabat dalam satu hadis riwayat Muslim, maukah aku tunjukkan kepada kamu amalan yang akan meningkatkan darjat kamu dan menghapuskan dosa kamu? Agak-agak apa? Agak-agak apa sahabat jawab? Nak ke tak nak? Sahabat jawab. Sahabat jawab nak ke tak nak? Sahabat jawab nak. Mestilah sahabat jawab nak, sebab yang sampaikan tu siapa? Nabi. Yang keluar je apa-apa daripada mulut Nabi ni mesti betul. Janjilah macam mana pun mesti tepat. Cakaplah apa pun mesti benda tu benda yang, kalau benda tu yang benda yang akan terjadi, mesti akan terjadi. Nabi. Kita hari ni kalau kawan kita datang, kau nak tak satu amalan? Kita bila dia cakap kau nak tak satu amalan aku nak bayar, kita dah mula-mula kita dah tak percaya dah. Kau ni apa yang keluar daripada mulut kau, 10 yang keluar, 20 aku tak percaya. Tu kalau kita dengan kawan kita. Kalau kita dengan kawan kita. Ini sahabat dengan baginda Nabi SAW, yang Nabi ni kita gelar, yang Nabi digelarkan sebagai Al-Amin, yang dipercayai. Lebih-lebih lagi lah sahabat nak dengar dan nak tahu apa benda yang boleh hapuskan dosa dan menaikkan darjat kita. Kemudian Nabi jawab, kathratul khuta ilal masjid. Boleh teka apa dia? Memperbanyakkan langkah ke masjid. Itu kamu nak dosa-dosa kamu dihapuskan, kamu nak amal diri kamu ditingkatkan darjatnya di sisi Allah Ta'ala, maka banyakkan langkah kamu menuju ke masjid. Maksudnya banyakkan buat kebaikan. Kita pergi masjid ni, adakah pahala masjid ni ketika mana kita dekat masjid? Tak. Kita nak pergi masjid, perjalanan niat nak pergi masjid daripada rumah nak sampai ke masjid tu dah banyak pahala. Mula bersiap, mandi, wangi-wangi. Wangi-wangi nak pergi ke masjid. Ke ada yang pergi surau malam ni dia tak mandi? Ada yang tak mandi? Kalau tuan-tuan sembahyang tadi tiba-tiba ada bau, tuan-tuan toleh ke kanan sikit, tu orang kanan. Kalau baunya daripada kanan. Kalau baunya daripada kiri, tu orang kiri. Kalau baunya daripada depan, imam. Tapi tak bau. Contoh gurau tuan-tuan. Mesti kita akan bersiap, kerana bersiap membersihkan diri itu adalah amalan yang dituntut dalam agama kita. Lebih-lebih lagi kita membersihkan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Pergi ke masjid, bersihkan diri, dapat pahala. Pakai baju, baca doa, dapat pahala. Langkah kaki kanan, pakai kasut kaki kanan, dapat pahala. Pergi naik kereta, naik motor, dapat pahala. Sampai ke masjid, basuh kaki, masuk masjid, masuk surau kaki kanan, dapat pahala. Baca doa, dapat pahala. Solat sunat sebelum maghrib, dapat pahala. Solat maghrib jemaah, dapat pahala. Kan banyak. Cuma sedar tak sedar. Kan banyak yang Allah Ta'ala dah bagi. Maha sayangnya Allah Ta'ala dekat kita. Itu yang saya nak sebut, banyaknya jalan kebaikan dan pahala yang Allah Ta'ala sedang bagi kepada kita. Siapa yang rasa dia dah banyak pahala? Saya rasa saya seiring umur saya 70 tahun ni Ustaz, dah 7 juta pahala saya dapat. Ada yang mampu sebut macam tu? Tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak nampak mana akaun pahala kita. Dan walaupun kita tahu kita banyak buat kebaikan,
kita masih lagi tak dituntut, masih lagi tak boleh nak cakap kita ni banyak buat baik dan kita baik. Belum. Bukan belum, memang tak boleh. Akan tetapi bila mana kita bercakap kita ni orang yang baik, aku ni baik, aku ni nampak je macam ni, aku ni nampak je macam ni, aku ni nampak je pergi mana-mana tak tutup aurat, suka mencarut, suka mengumpat ke apa, tapi dalam hati baik. Aku suka tolong orang. Kalau orang pinjam duit RM10 dia pinjam, RM20 aku bagi. Aku ni baik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita seringkali bercakap benda yang salah. Kita rasa perbuatan yang kita buat, biasa orang cakap, ustaz dia ni tengok je macam ni tapi dia ni baik sebenarnya. Semua perbuatan kita bermula daripada hati. Hati kita. Tu Nabi sebut apa? Kalau hati baik, maka seluruh sairul jasadi, yang anggota tangan, mata, kaki, mulut, telinga, semua akan jadi baik. Tapi bila keluar daripada tangan tu yang suka mencuri, bila keluar daripada mulut ni, mulut yang suka mengumpat, mulut yang suka bercakap benda yang tak elok, kaki pula suka berjalan pada tempat yang tak sepatutnya, mata pula suka melihat pada perkara yang tak sepatutnya, maka pada saat itu bukan pada anggota tangan semua ni, bermula daripada hati. Sebab tu fi qulubihim marad. Allah Ta'ala beritahu bagi orang munafik ni kan, bagi orang munafik pada hatinya ada marad, sakit. Marad ni sakit. Pada hati mereka ni ada benda yang tak kena. Sebab kalau ada orang kata macam saya sebut tadi, ustaz, dia ni sebenarnya baik je, tengok je macam tu. Yang tu salah. Perkataan tu salah. Tengok je dia ni suka mencuri ustaz, tapi dia 5 waktu pun surah ni. 5 waktu. Belakang imam pula tu. Contoh. Pada saat itu sebenarnya perkataan yang kita sebut tadi perkataan yang salah. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya dan kita semua, sebab apa kita buat kebaikan-kebaikan ni? Kita buat ketaatan. Tuan-tuan datang surau dengar kuliah, boleh je duduk kat rumah ni, buka handphone. Kuliah Ustaz Wadi Anwar, kuliah Ustaz Azhar Idrus. Boleh je. Tapi kita berusaha untuk datang ke surau ni sebab apa? Sebab nak dengar kuliah depan-depan, sebab nak dapat pahala apa kita sebut, iktikaf, sebab nak solat berjemaah, lebih banyak pahalanya di situ. Kalau fikir nak senang dapat pahala kat rumah boleh kan. Tapi yang ala kuliah, bila mana kita buat ketaatan ini, jangan lupa ketaatan inilah yang sebenarnya kita perlu tanam dalam otak dan hati kita. Ketaatan yang kecil, walaupun kecil, sehinggalah besar, semua inilah yang akan menyelamatkan kita di hari kematian kita nanti. Setelah mana kita mati nanti. Sebab tu kalau orang yang tak nak buat taat, tak nak buat kebaikan, sebenarnya dia sedang membinasakan, cuba untuk membinasakan diri dia selepas mana dia mati nanti. Sebab tu walaupun kecil ketaatan, cuba juga untuk buat. Walaupun solat sunat, cuba juga untuk buat. Sebab apa? Sebab amalan tersebutlah yang barangkali nanti akan menyelamatkan kita dekat hari akhirat kelak, selepas alam kematian kita nanti. Umpamanya kalau kita naik bot, kena pakai apa naik bot? Tuan-tuan pergi naik ferry ke naik bot ke, pergi Pulau Bangkok, pergi Teluk Batik, kena pakai life jacket. Kenapa kena pakai life jacket? Kalau orang tu pandai berenang, so tak lain tak bukan sebab nak selamat, walaupun dia pandai berenang kan. Walaupun dia pandai berenang, tetap juga pakai life jacket. Sebab apa? Sebab nak lebih selamat. Tuan-tuan pergi mana-mana pakai topi keledar, naik motor, sebab apa? Sebab nak selamat. Walaupun nanti, alah ustaz, saya tengok orang yang naik motor ni banyak kali kena langgar. Baru ni kita tengok banyak kali orang naik motor kena langgar, betul? Kena langgar dengan India mabuk, kena langgar yang baru ni dengan China yang dah berusia, nampak? Mati juga. Tapi itu salah satu daripada ikhtiar dan usaha kita. Apa pun pengakhirannya, kita dah usaha.
Apapun pengakhiran kita tuan-tuan, yang penting apa? Yang penting kita dah cuba untuk buat kebaikan. Cuba untuk buat kebaikan dalam diri kita. Sebab apa saya sebut benda ni? Sebab ramai orang memperlekehkan kebaikan yang kecil. Walaupun benda tu kecil, memperlekehkan. Alah, sedekah RM1 je. Tengok aku, keluar 50 maksud kamu. Contoh. Dah ni tak ada lah. Sekarang ni main QR je. Scan. Ni ada scan. Tu ada. Dah scan belum? Saya jenis orang lama ustaz, saya pakai cash. Biasa yang cash ni yang banyak duit ni. Tak, bank dah penuh nak masuk. Tinggal cash je tak boleh nak masuk. Dia orang kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berkaitan dengan sembahyang, kaitan dengan solat, kita masuk berkaitan dengan sembahyang. Sembahyang yang kita masuk sebelum ni berkaitan dengan solat berjemaah. Kita dah masuk dalam membincangkan berkaitan dengan sembahyang sampai satu tahap solat itu membawa kepada kita untuk hidup secara berjemaah, untuk hidup secara bersama-sama, untuk hidup secara kolektif. Siapa yang kata dia boleh masuk kubur sendiri, maka dia silap. Dia akan disolat, dia akan dimandikan oleh manusia yang hidup. Dia akan dikafankan oleh manusia yang hidup. Dia akan disolatkan oleh manusia yang hidup. Dia akan dikebumikan oleh manusia yang hidup. Siapa yang kata dia boleh hidup sendiri, maka dia silap. Sebab apa? Sebab hidup ni, dalam solat ajar kita untuk berjemaah, dalam hidup pun ajar kita untuk saling bergantung antara satu sama lain. Saling bergantung antara satu sama lain. Lepas tu kalau ada orang kata, Ustaz saya ni lagi selesa hidup sendiri. Saya ni, hidup saya ni memang introvert. Malu-malu kucing. Bukan kucing je malu, dia lagi malu daripada kucing. Sejak bila kucing malu pun saya tak tahu. Itu kata-kata lah kan. Lagi malu kucing, malu-malu untuk bersama dengan kumpulan manusia. Maka kita pernah dengar Nabi kata apa? Mereka yang bersabar dengan kerenah manusia, mereka yang duduk bersama dengan manusia dan bersabar dengan kerenah manusia, mereka inilah yang akan lebih dapat banyak pahala berbanding yang bersendirian, berbanding yang suruh beribadah sendirian, yang memang tak keluar langsung 24 jam dekat etika sejadah je. Mereka yang duduk dalam kumpulan manusia, yang bersama dengan manusia, yang menegur kesalahan, yang mengajak kepada kebaikan, yang ni lagi tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau kita tengok berkaitan dengan solat pada hari ini. Solat cukup tuan-tuan? 5 waktu cukup? Alhamdulillah, insya-Allah. Puasa hari tu hari cukup? Jangan. Ibu-ibu mungkin tak cukup kan. Itu kelebihan, bukan kurang, itu kelebihan bagi ibu-ibu. Ayah-ayah ada puasa tak cukup? Saya sakit ustaz masa puasa itu hari. Sakit apa je? Saya pening kepala. Pening kepala yang membuatkan saya batalkan puasa saya. Biasa jarang orang pening kepala batalkan puasa ni. Demam sikit. Sesama ustaz, saya batalkan puasa sebab sesama gatal minum hidung. Malam tu makan udang, makan ketam, bengkak bibirnya. Bibir kan? Bengkak bibir je, bahasa Perak. Sekarang ni famous cerita libang libu. Kita ni duk Perak tuan-tuan, banyak lorat bahasa ni. Kalau belah bagan datuk ni dia dekat dengan Selangor. Jadi bila cakap ni dia akan cakap aku engkau. Kan? Ke kat sini pakai aku hang. Hang jadi imam sekejap lagi. Hang nak ni. Tak ada. Perak ni dia banyak lorat. Tapi bila nak masuk belah Taiping, belah Cakap Jering, belah utara sana, ada apa? Dah muyul untuk sebut belah utara ni. Aku hang. Tapi kalau kat Perak Tengah ke apa, Meraban Tebin, apa dia Ronjang. Ada tak kat sini? Ada. Seorang dua, tak ramai. Tapi yang ramai Jawa, Banjar, itu ramai. Baik. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Solat pada hari ini mengajar kita bukan setakat berjemaah, tapi lebih daripada itu. Untuk kita mendapatkan banyak pahala, kita kena bersama-sama. Sebab tu ada satu hadis Nabi
Bila mana orang yang beriman ini saling berkasih sayang antara satu sama lain. Dia seperti kamatharil jasadi, seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh, satu bahagian tubuh sakit, maka sakitlah seluruh tubuh yang lain. Ini orang beriman. Maksudnya orang beriman ni saling memerlukan antara satu sama lain. Sebab tu akhir zaman ini kita tengok macam mana musuh Islam cuba nak pecahkan agama kita, mereka berpakat. Tapi kita tengok hari ini berapa ramai umat Islam yang suka berpecah dengan isu-isu yang kecil, isu-isu yang besar, isu-isu yang kecil, dan akhir sekali musuh bersatu untuk mengalahkan agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bila kita sebut solat yang kita laksanakan menuntut kita untuk bergerak secara kolektif, menuntut kita untuk bergerak secara berjamaah, bil jamaah, yang mana Nabi sebut banyak pahala, 25 ada, 27 ada. Dan dalam masa yang sama bila kita solat jemaah, apa yang tuan-tuan dapat daripada solat jemaah? Apa yang tuan-tuan dapat, puan-puan, ibu-ibu? Apa yang ibu-ibu dapat daripada solat jemaah? Saya dapat pakai telekong Siti Khadijah, Ustaz. Saya dapat pakai telekong Aisyah Humairah. Saya main sebut nama ni tapi Siti Khadijah tadi betul. Betul ibu-ibu Kalau tak ada solat jemaah kat masjid ni, cik abang saya memang tak bagi dah. Tak bagi dah telekong baru. Alhamdulillah, saya pujuk-pujuk, abang-abang nak pergi masjid tak? Saya teman. Dapatlah telekong baru. Tapi dengan syarat kena bagi telekong baru. Contoh. Jadi bila kita solat berjemaah ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, perasan tak? Di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, ada manusia, betul? Takkan ada momok pula, Ustaz. Di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita ada manusia. Sama tak kita dengan orang sebelah kita? Sama tak? Sama, Ustaz. Sebelah saya kembar saja. Muka sama. Itu lain. Sama tak kita dengan orang sebelah kita? Kanan, kiri, depan, belakang? Totally 100% tak sama. Amalan tak sama, akaun pahala tak sama, akaun akhirat tak sama, akaun dosa tak sama, yang ketakwaan tak sama, dari sudut pekerjaan tak sama, dari sudut pangkat tak sama. Sebelah saya ni tukang gali kubur, Ustaz. Contoh. Sebelah tukang gali kubur. Terjaga, minta maaf. Bukan tak ada orang meninggal, tak ada. Biasa orang tukang gali kubur ni macam kawan saya. Macam kawan saya, tuan-tuan, bila sebut dia kerja tukang gali kubur tau. Bila ada orang meninggal, tak tahulah ni Allah Ta'ala bagi kelebihan ke apa kat dia. Bila ada orang meninggal, kalaulah hari tu dia sakit, kalaulah hari tu dia tak sihat, kalaulah hari tu dia pun biasa-biasa je, tak sihat sangat, tak sakit sangat, bila ada orang meninggal je, badan dia mesti segar. Tu kelebihan dia. Bila ada orang meninggal je, badan dia mesti segar. Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak bagi kelebihan untuk dia, untuk mudahkan urusan si mati tadi, gali kubur. Ke kat sini ada juga macam tu? Ke bila dengar orang meninggal, betul, tangannya nak angkat cangkul, terus tak jadi. Yang wak depan ni mungkin segar badannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kawan saya. Bila dengar orang meninggal je, bila tahu berita, bukan dengar lagi berita, bila badan segar je, ni mesti ada orang meninggal ni. Bahaya juga tu. Maksudnya kalau dia meninggal ni, badan dia segar. Allahumma salli ala gurau, tuan-tuan. Masuk sendiri. Masuk sendiri, kita yang nak pergi solatkan dia pun tak jadi. Ini belum mati lagi ni, ini mimpi je ni, kan? Nak ceritanya jalan kita ni tak sama. Walaupun tak sama, sebenarnya solat ini memecahkan tembok perbezaan antara kita. Yang kaya boleh duduk solat sebelah yang miskin, yang sederhana boleh duduk dengan sebelah yang kaya, yang gali kubur tadi boleh duduk sebelah tokek kebun, tukang kebun, yang ada kereta Mercedes boleh sembahyang sebelah
Yang ada kereta sorong. Kereta sorong. Nak kata kereta sorong je dia ada. Mana ada orang yang ada kereta sorong je. Jenuh. Nak kata solat ni memang memecahkan ego antara kita. Boleh tak kita pilih siapa sebelah kita? Tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala syariatkan kepada kita sembahyang jemaah ini untuk bagi tahu dekat kita, kamu dengan orang sebelah kamu sama je. Walaupun pada dunianya kamu imam, dia makmum. Walaupun pada dunianya kamu ini AJK masjid, dia bukan AJK masjid, dia pengurusi masjid, ni bukan pengurusi masjid, contoh. Walaupun pada dasarnya kamu ni bukanlah orang yang baik, dia ni alim warak, kayu suginya tak tinggal. Giginya pun selalu berkayu sugi, minyak wanginya pun tak lepas, serbannya pun sentiasa pakai. Tetap juga kita akan sembahyang di sebelah orang yang berlatar belakangkan berbeza antara kita. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita apa? Kita jadi manusia, jangan terlalu sombong dan jangan fikir kita ini di dunia ni, kalau bab dunia kamu mungkin boleh berbeza-beza dari sudut keduniaan, tapi pada perkara yang nak membawa kamu sujud kepada Allah Ta'ala, kamu tak ada beza di sisi Allah Ta'ala. Tu tak ada beza di sisi Allah Ta'ala, melainkan ketakwaan. Melainkan ketakwaan. Ustaz, saya dengan orang sebelah saya giginya penuh, saya giginya depan rompong. Yang tu beza dari sudut dunia. Rompong. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita sembahyang. Solat ni selain daripada memecahkan tembok sosial, memecahkan tembok perbezaan antara kita, solat juga adalah yang bila kita buat satu perniagaan yang tak ada modal yang besar. Ada modal besar, tuan-tuan. Modal besar, Ustaz, saya pergi masjid ni, budi saya dah habis. Budi saya bulan ni dah habis. Ni baru awal bulan, lancap betul. Dah habis, baru 7 hari bulan. Budi saya dah habis. Modal besar, Ustaz, saya nak isi minyak. Alah, berapa ringgit sangat isi minyak nak pergi solat. Ke ada yang bercatu? Kita kena simpan duit ni nak ibadah. Kalau bab sedekah mungkin je, tapi kalau bab minyak ni ada tak yang berkira? Susah nak berkira bab minyak. Ada tak yang berjimat bab minyak ni sampai sanggup dia jalan kaki pergi mana-mana? Ada tak? Kalau ada, tolong bagi tahu saya. Saya nak datang kat dia, saya buat macam ni. Hebat. Budi dah habis. Kalau budi dah habis pun tak ada, dia mesti isi minyak juga, guna tak payah budi pun. Bahasa pula, budi bahasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu bila mana kita tengok ibadah yang lain, tuan-tuan pergi haji kena ada berapa ribu? 15 ribu. 15 ribu tu yang biasa. Ada package yang lebih daripada itu. Berapa? 30 ribu ke berapa? Lebih lagi kan? Sekarang ni tabung haji bagus. Dia dah buat siapa yang ada 15 ribu, siapa yang mampu, dia ada sistem yang baru ni. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan dah baca kan? Yang baru ni, siapa yang dah, walaupun dia punya giliran tu 2090. Sekarang 2026 kan? 2090 nanti baru dia pergi. Tapi tabung haji dah buat, rearrange semula siapa yang dah ada 15 ribu dalam akaun, dan dia ni memanglah belum pernah pergi kan, dan dia ni layak untuk pergi. Boleh jadi nama dia ni nanti akan tersenarai untuk pergi menunaikan haji. Ni sistem baru. Jadi kalau orang yang tuan-tuan mungkin umur 40 baru daftar, Ustaz, saya rasa bila dapat nombor tu 2100. Ni saya mati hidup balik pun tak boleh pergi, Ustaz. Ni saya mati hidup balik pun saya tak pergi, Ustaz. Walaupun saya gali kubur tadi, bangun sendiri pun tak mampu nak pergi, Ustaz. Tapi bila ada sistem yang macam ni, insya-Allah akan mudahkan urusan kita. Beza haji dengan solat tadi apa? Haji ni memerlukan kos untuk pergi. Memerlukan kos yang besar, yang kita sebut istita'ah, kemampuan. Ustaz, saya dah ada 15 ribu tapi saya tak boleh nak pergi sebab bukan giliran. Maksudnya tak kemampuan lah. Ustaz, saya dah ada 15 ribu
Tapi bila nak pergi, lagi sehari nak pergi, sudah datang sakit kencing manis, sakit darah tinggi, sakit jantungnya, sakit hatinya. Sakit hati. Sudah. Tetap juga tak boleh nak pergi. Saya dah sampai kuota Ustaz, tapi duit pula tak cukup. Tak boleh nak pergi. Ni semua dah cukup. Kuota dah ada, duit dah ada, kesihatan dah ada. Tengok meninggal. Meninggal tak boleh pergi dah. Semua dah ada, tapi bila nak pergi, perang pula. Arab Saudi tak selamat nak pergi pula. Ujian. Macam cerita P. Ramlee tu kan. Ini cobaan. Datanglah berita macam mana pun cobaan. Jenuh nak percaya. Jenuh nak percayakan orang tu. Cobaan. Ala kulli hal, haji ni memerlukan kemampuan untuk pergi. Siapa yang mampu dan diberi rezeki oleh Allah untuk pijak tanah suci tu. Tapi solat dekat mana tak boleh? Saya cakap ke tuan-tuan. Dekat mana tak boleh solat? Tandas betul? Selain tu, kat mana tak boleh solat? Kat tandas, tempat yang makruh solat, kat kelab, dekat tempat yang bising, itu makruh. Selain daripada itu, semua tempat boleh untuk solat. Sama ada tuan-tuan solat atas jalan raya, tuan-tuan solat dalam kebun, atas padang, tuan-tuan solat dekat atas padang pasir, tetap juga boleh. Tetap juga sah sembahyang. Sebab tu ada dalam satu penulisan kitab ni, anda bertanya Ustaz jawab, dalam kitab berkaitan dengan solat juga yang ditulis oleh Ustaz Rohizi Rais. Dia sebut apa? Mereka yang sembahyang, umat Nabi ni, Nabi SAW dan umatnya diberi kelebihan untuk solat dekat banyak tempat berbanding dengan umat terdahulu. Mungkin ada tempat yang boleh untuk solat. Tempat tu je contoh. Yang ni ada dalam kitab tu lah, yang saya nakalkan balik. Untung kita, kat mana-mana boleh solat. Macam tu Ustaz, saya solat dekat tangga je lah. Jangan macam tu. Tak sempurna berdiri je nanti, tak sempurna rukuk sujud je nanti kan. Ala kulli hal macam tu lah. Sembahyang kita kalau nak dibandingkan dengan haji, sembahyang kita ini tak perlu pun nak menelan belanja 15,000. Walaupun kita ada 15,000, walaupun kita tak ada, tetap kena sembahyang. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, solat mengatur kehidupan kita. Apabila berhadapan dengan masalah, segeralah mencari kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengadu kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ada masalah. Ustaz, saya ni baru je datang sakit jantung. Lusa pula saya datang sakit kencing manis, kaki saya dah nak kena potong. Satu masalah besar tak settle, tiba datang lagi masalah yang besar. Ustaz, saya itu hari baru je kena scam 100,000 dalam bank. Saya angkat call, orang tu kata bagi IC, bagi nombor semua, saya terpukau. Saya pun bagi, habis 100,000 saya. Kemudian lusa tu ada orang call lagi. Saya tak perasan, duit dalam bank dah habis 100,000. Apa? Dapat semula bukan? Ada sikit lagi kan? 100,000 dah habis, ada 100,000 lagi. Lusa ni orang call lagi, scammer lagi call, habis 100,000 lagi Ustaz. Datang masalah yang lain, masalah yang dah ada datang pula masalah yang lain. Habis masalah kita ni, dunia ni penuh dengan masalah. Ini yang kita sebut, betul ke Ustaz, ini cobaan. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, kalau kita percaya, kalau kita ni betul-betul beriman dengan Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Allah Ta'ala sebut apa pada ayat yang kedua? Adakah kita ni, adakah manusia ini akan dibiarkan bercakap, aku beriman, aku percaya Allah Ta'ala ada, aku percaya malaikat ada, Rasul ada, aku percaya semua benda, alam-alam ghaib ni aku percaya, akan tetapi wahum la yuftanun,
Adakah Allah Ta'ala nak biarkan kita hanya bercakap tapi kita tak diuji? Tak diuji. Lalu orang yang beriman, bila baca ayat ni, dia akan letak dalam mindset dia, yang pergi masjid pun sebenarnya sedang diuji, yang bercakap dekat depan pun sebenarnya sedang diuji, yang tak kahwin pun sedang diuji, yang dah kahwin pun sedang diuji, yang ada anak diuji, yang tak ada anak diuji, yang ada duit diuji, yang tak ada duit pun diuji. Maksudnya hidup kita ni penuh dengan ujian. Sebab apa? Sebab kita orang yang beriman. Mustahil kita kata kita ni, aku beriman betul-betul ni, solat 5 waktu ni nangis-nangis ni, sujud yang terakhir tu sampai dah tak ada air mata. Sampai dah tak ada air mata, dahsyatnya. Tapi tak diuji, tak ada. Kita ni semua akan diuji. Sebab tu tuan-tuan, kat mana pun kehidupan kita, walaupun kita ni orang yang soleh, tetap juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu macam mana kita nak selesaikan ujian tersebut? Tuan-tuan pergi mana? Saya pergi healing Ustaz. Saya pergi Teluk Batik Ustaz. Saya pergi tengok ikan lumba-lumba. Saya pergi mancing. Tu cara healing saya. Betul lah, itu perkara dunia. Tapi orang beriman, bila datang ujian kepada dia akan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sabar. Ustaz, saya ni dah lama tak ada anak. Saya dah lama Allah Ta'ala uji, 15 tahun saya tak ada anak, kahwin dengan suami saya, dua-dua okey, bila cek doktor semua okey, tapi tak ada rezeki lagi. Sabar, pergi minta lagi kepada Allah. Selagi mana kamu belum mati, walaupun orang cakap kamu dah tua tak boleh nak ada anak, segala kemungkinan yang orang kata kita tak mampu, itu akan diatasi oleh kuasa Allah. Sebab tu para nabi kan, kita dengar cerita Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, yang Allah Ta'ala rakamkan kepada kita, nabi-nabi yang lambat dapat anak. Sampaikan dalam satu ayat Al-Quran, saya tak ingat, tulang belulang nabi tersebut dah kita kata kalau orang tua ni kan, dah rapuh tulangnya, rambutnya dah memutih, kekuatannya dah tak ada, tapi tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan bininya boleh bersalin, ada anak. Nampak kekuasaan Allah Ta'ala. Lalu minta sahajalah dengan Allah Ta'ala, pertama dengan sabar, yang kedua dengan sembahyang. Sembahyang kan bila kita tengok dari sudut maksudnya kan, dari sudut bahasanya kan doa. Dalam sembahyang kita banyak doa kepada Allah Ta'ala, memperbanyakkan solat. Sebab tu Syed Qutb sebut dalam tafsir Fi Zilalil Quran, dalam tafsir Fi Zilalil Quran, seorang ulama daripada Mesir yang bernama Syed Qutb. Syed Qutb ni dia buat tafsir ni dekat dalam penjara. Buat tafsir dalam penjara. Dia dipenjarakan disebabkan apa? Disebabkan, tak silap saya, dia bukan melanggar pun, pemerintah tak suka kepada dia. Maka dimasukkan dalam penjara. Kan? Lalu apa Syed Qutb kata? Sabarlah, kerana dengan sabar itulah yang akan memberi kekuatan kepada jiwa kita. Dan solatlah, kerana solat itulah yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ni tak putus harapan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang diuji hari ini terus dia jauh dengan Allah Ta'ala. Aku dah solat 5 waktu tetap juga tak dapat anak. Aku dah solat 5 waktu, aku dah dekat dengan Allah, dah sabar dah ni. Sampailah orang namakan aku ni Minah Sabar. Minah Sabar, Mat Sabar. Disebabkan kesabaran sangat ni, tapi bila diuji terus lari daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok baru-baru ni pesta air di Bukit Bintang. Pesta air di Bukit Bintang ni ada satu komen daripada netizen. Kalau dia Islam, kalau dia bukan Islam,
kita mungkin boleh timbang lagi percakapan dia tu tidak berlandaskan iman. Tapi kalau di Islam, dia komen macam ni apa? Bila orang tak mencegah untuk pergi ke pesta air yang membawa kesan yang buruk, kita nampak, alah ustaz, nak enjoy sikit-sikit ustaz, apa dah sangat, nak main air. Dulu tak puas main air ustaz. Dulu saya sunat main air dalam parit je, lepas tu baru sunat. Dulu saya sunat main air dengan bomba je baru sunat. Dulu saya main air dekat dalam bilik air je. Tak puas ustaz, sekarang saya nak main air dekat Bukit Bintang. Alah, nak enjoy sikit je ustaz, apa dah sangat. Sekarang ni kita bukan 90-an ustaz. Sekarang ni kita 2026. Kita kena moden sikit ustaz. Tak pula ada yang komen, jealous satu tak dapat nak pergi. Jealous satu tak dapat nak pergi. Bila orang lontarkan teguran, bila orang bagi tahu benda yang kamu jangan pergi kerana tempat itu adanya ikhtilaf, berhubung bersama lelaki dan perempuan yang bila-bila masa sahaja kamu boleh bersentuhan. Tuan-tuan, Nabi SAW, zaman Nabi, bila mana Nabi sembahyang dekat masjid, ada juga orang-orang perempuan macam ni lah kan. Nabi akan tunggu sekejap dekat dalam masjid. Bila setelah selesai sembahyang, Nabi akan tunggu sekejap dan Nabi akan biarkan orang-orang perempuan pergi dulu. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak ada perselisihan yang membawa kepada fitnah antara lelaki dan perempuan. Itu dekat masjid yang kita rasa, masjid ni orang-orang yang hatinya baik datang, surau tarbiyatul Quraniyah, nampak muka-muka semua muka tahajud pagi tadi. Muka-muka semua bakal-bakal jenazah. Betul lah. Betul kan? Muka-muka semua suci. Tapi walaupun dekat tempat yang suci, tetap juga Nabi suruh kita berjaga-jaga. Ini kan pula tempat yang memang orang datang bukan untuk ingat Allah Ta'ala dah. Orang datang memang untuk ingat benda-benda tak elok. Kesan sosial daripada benda tu, ada yang ambil barang. Nak seronok ni, ambil barang. Ambil barang sampai dia rasa apa? Dunia ni dia punya. Nah, ambil barang sampai dia rasa dunia dia punya, dia boleh enjoy sampai hari kiamat. Itu bahaya. Nah, yang tu bahaya. Ambil barang, lepas tu mungkin lepas pergi tu dia akan pergi tempat lain yang mendatangkan lagi benda yang tak elok, contoh. Kesan-kesan daripada itu. Dan dalam masa yang sama, Islam dekat Malaysia ni majoriti. Nah, Islam dekat Malaysia ni majoriti. Agama Islam adalah agama rasmi. Bayangkan tuan-tuan, macam mana negara luar tengok kita. Malu tak? Malu. Mana orang Islam ni? Sebab yang pergi pun ada orang Islam. Sampailah ada satu komen yang agak biadab, yang sangat biadab pada saya. Kata apa? Biasa kalau orang tegur, banyak yang komen, moga Allah Ta'ala datangkan bala, moga Allah Ta'ala tak bagi aktiviti ni berjalan apa semua. Datanglah hujan yang lebat supaya program ni tak terjadi. Datang satu komen, kata apa? Mana bala Allah Ta'ala? Tak ada pun. Bukan setakat tu, mana bala Allah Ta'ala tak ada pun. Last sekali yang paling biadab, Allah tidur ke? Nah, nampak? Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat apabila program ataupun kita kata aktiviti yang berunsur maksiat ini dah tertanam. Kalau dia Islam, maka bahaya pada akidahnya. Allah Ta'ala tidur ke? Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Mana boleh kita nak kata Allah Ta'ala tidur? Tidur ni sifat makhluk. Kita kalau tak tidur, mati kita. Walaupun tuan-tuan ambil air Nescafe apa semua, kopi jantan, tak tidur ke, kan, tetap juga kita akan tidur. Allah Ta'ala tak ada tidur, tak ada istilah tidur bagi Allah Ta'ala. Tapi mereka inilah yang mengulang kata-kata orang dahulu, kaum-kaum dahulu. Kaum-kaum dahulu bila Nabi pesan, Nabi-Nabi dulu pesan apa? Jangan buat, nanti datang bala Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala turunkan sesuatu, nanti baru kamu tahu. Ini ayat saya lah, tapi kefahamannya macam tu. Mereka kata apa? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin.
Fa'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Betul ke kamu ni? Kata kat Nabi yang kata tu. Betul ke kamu ni? Kalau betul, kami buat ni salah. Mana bala Allah Ta'ala? Ni kata-kata orang dulu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, semua ni. Kata-kata kaum yang telah diazab oleh Allah Ta'ala. Mana bala Allah Ta'ala? Datangkan, bak mai sini. Jangan lambat-lambat. Kita dah tak cukup masa dah ni. Isyak pun dah azan tadi. Contoh, mana bala Allah Ta'ala? Lalu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah Ta'ala turunkan azab tanpa sempat mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita sebut azab Allah Ta'ala ni bila turun, dia bukan terkena kepada orang yang jahat sahaja, dia akan terkena kepada semua. Semua orang. Kerana telah disebut dalam Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati pada percakapan kita. Jangan mengundang bala Allah Ta'ala. Kita beruntung sebab kita duduk zaman yang Nabi SAW dah doakan kita. Kenapa bala tak turun cepat? Ada bala, tapi tak sekuat umat terdahulu yang diberi banjir besar, yang diterbalikkan bumi itu, yang ditenggelamkan. Kenapa tak macam tu? Sebab apa? Sebab kita mendapat syafaat dan rahmat daripada baginda Nabi SAW. Untung duduk zaman Nabi ni. Bukan tiket untuk buat lagi banyak dosa, tak. Bukan tiket untuk buat lagi banyak dosa, tapi tiket untuk kita beringat. In case Allah Ta'ala nak jadikan kita sakit, Allah Ta'ala nak jadikan kita ni dah kita duduk dalam kesesatan macam tu, beringatlah bahawasanya kita sedang mengundang bala sebenarnya, bala Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita berhenti setakat ini sahaja kot, insya-Allah. Supaya memberi keinsafan daripada sembahyang tadi kan, membawa kepada kita untuk mengatur semula kehidupan dalam menghadapi masalah dunia. Sabarlah dan mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala kan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Moga kita tergolong dalam golongan yang sentiasa membuat kebaikan, berbuat kebaikan dan berbuat kebajikan, serta tidak meninggalkan sembahyang dan meringan-ringankan sembahyang. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, buruk dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.